Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share satu ilmu berkenaan cara untuk potong trunking sudut 90 darjah menggunakan alat-alat ni ya. Yang pertama, gunting, sisiku L, tip ukur, pensel kayu dengan drill lah untuk kita ikat trunking apabila kita dah bengkokkan dia tu supaya tidak lari ya. Okay, first kali kita akan ukur. Kita akan ambil garisan tengah ni lah, sama tengah. Contoh sini, trunking ni 2 kaki, jadi 1 kaki lah. Sama tengah dia. Okay. Kita akan buat garisan keliling dah. Garisan lurus keliling trunking. Okay. Selepas itu kita ambil untuk buat sudut 90 darjah, kita kena ambil ukuran garisan kanan dan kiri dengan jarak 5 cm ah. Ingat 5 cm. Kita mula kat 10 ni sebagai paksi jarak permulaan ya. 1 2 3 4 5. Okey, tanda kat 5. Okey, sebelah kiri dia pun sama 5 cm. 1 2 3 4 5. Okey, buat garisan lurus keliling trunking. Okey, sebelah ni pula kanan. Okay. Selepas itu kita akan buat bentuk piramid ah. Dia bahagian tengah-tengah garisan ni ah. Disebabkan kita akan sudut, sebabkan kita akan bengkok yang belah kiri ni akan ke bawah. Jadi sini kepala dia, kepala pusat untuk kita bengkokkan dia. Jadi garisan ni akan jadi ni ah, piramid ni. Depan dan belakang. Okey, macam tu. Belakang pun sama. Okey, macam tu. Lepas tu kita akan lorekkan dia sebelah kanan dalam piramid tu. Sebelah kanan piramid. Okey, macam tu. Dah settle bahagian ni, kita akan buka dia macam ni. Untuk dia, kita settle tapak dia dulu. Buang bahagian blorek menggunakan gunting. Okay, lepas tu kita akan buang bahagian ni. Bentuk V. Sini kepala dia.
Macam tu. V. Kita akan buang BB ni juga. BB ni pun akan buang juga. Lagi satu dekat sini. Tengah garisan ni. Untuk V. Macam tu. Dah settle bahagian ni. Kita bengkok dah siap lah sini. Bengkok dah siap. Yang bahagian bengkok ni kita akan masuk dalam trunking. Macam tu. Dia akan jadi 90 darjah lah. Kita test guna SQL untuk dapatkan kepastian 90 darjah. Sini. Okay, nampak tak? Kan? 90 darjah. Jadi kita akan lock dia untuk skrukan dia. Untuk skrukan trunking ni, kita akan lock guna tangan sebelah. Lagi sebelah tangan kita akan skru. Skru menggunakan drill. Hati-hati ya tangan belakang, jangan duduk tepat dengan skru. Okey, dekat jadi yang tu lah. Okey, settle tapak, kita akan buat penutup pula. Kita potong, buang bahagian bloret. Mulakan dengan yang bibir dia dulu. Hati-hati, takut patah. Macam tu. Dah settle tu, baru kita gunting bahagian dalam dia. Okey, dia akan berhenti sampai tu lah gunting, jangan sampai gunting sampai habis. Okey, bahagian tu, bahagian bibir ni kita akan buang juga. Okey lah. Dia kerja je ni lah. Dia kerja je ni. Bila kita bengkok dia kerja ni lah. Dia kerja yang tu. Kita akan pasang di trunking. Macam ni. Bisa sama line lah. Yang ni bertemu dengan line tu. Okey, dia akan jadi yang ni lah.
Tu sudut 90 darjah. Dia akan jadi tu.